Oh, cakap tiga rasa. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi cakap tiga rasa. Yang dekat kedai ni, macam mana kita buat untuk resepi untuk berniaga. Oke, ini resepi kedai ya untuk berniaga. Kalau korang ikut, tak nak ikut pun tak ada masalah. Oke, tengok bahan-bahan. Pertama sekali kita ada siakap. Kemudian kat sini ada nanas, cili hijau, cili merah padi, bawang putih, tomato, cili merah besar, yang paling penting sekali akar ketumbar. Oke, bos, tengok sini. Ikan kita kelah, kita goreng ikan dulu ya. Minyak, minyak botol. Kita nak goreng ikan kita dah kelah, kemudian kita masuk dalamnya. Pertama sekali kita letak sedikit telur, sedikit tepung jagung, bagi dia crispy ya. Oke, bila minyak kita dah panas, kita goreng ikan. Ini resepi untuk satu ekor ikan ya. Sambil kita tunggu ikan kita masak, kita siapkan bahan-bahan dia. Cili merah dalam, cili padi 5 tangkai, cili padi merah, cili hijau, kemudian bawang putih lebih kurang 15. Yang paling penting akar ketumbar masuk dalam. Oke guys, ini bahan kita yang lagi sisa tadi. Sekarang kita nak potong bahan ni pula. Nanas kita potong dadu. Lepas sini. Kemudian bawang tomato, kita potong dadu juga. Oke, ikan kita pun dah nak masak. Sekarang boleh kita hidang ya. Angkat. Oke. Sekarang kita nak buat kuah deh. Minyak. Kita masukkan bahan yang kita kisah tadi. Kemudian kita tumis dulu. Cili kisah. Kita tumis dulu. Masukkan sos Thai. Oke, tengoknya. Kemudian kita masukkan cili saya siram, tumis aja. Dia baru kita masukkan sedikit air. Sikit je banyak air. Oke, untuk rasa sini. Gula, 2, 3 sedu. Potong, 2, 3. Air limau ini. 2, 3. Dah. Kemudian baru kita masukkan nanas dengan tomato yang dipotong dadu. Kita kacau dulu. Oke, siap. Tengok kuah deh. Oke, boleh kita hidang. Oke. Oke. Oke guys. Tengok nih, tekan sedikit. Cakap tiga rasa. Ini menu untuk berniaga nih. Orang boleh cuba ataupun boleh buat berniaga. Saya halalkan dunia akhirat. Tengok. Bau dia. Oke. Selamat mencuba. Jangan lupa follow
Macam biasa, like, komen, subscribe, dan selamat berbuka puasa. Okey, bye bye. Assalamualaikum.